Sesekali berbuka di bulan Ramadan ni kena nasi Arab. Ngam kan? Ini abang ada dekat Damascus Gate. Buffet Ramadan kita harga yang dewasa 68, kanak-kanak 39. Ni semua tukar-tukar masak je. Semua original Arab. Harap maklum bang. Dia punya menu-menu kat sini memang mengiurkan lah. Kalau kita bayar RM69 tu, memang puas hati sangat-sangat bang. Tengok video pun dah terliur bang kan. Dia punya kebab, dia punya kambing, lepas tu dia punya ayam nasi mendi dia ni. Bila berbuka dengan menu-menu macam ni, tak rasa macam ada kat Malaysia tu. Mesti dah lama kau tak bawa mak ayah kau makan dekat luar kan. Kali ni kita bawa dia makan menu-menu Arab dekat Damascus Gate ni. Korang dah boleh rancang jugalah dengan kawan-kawan korang. Kalau bos-bos tu nak bawa staff dia datang berbuka, boleh tempah awal-awal. Apa yang penting, apa yang kita bayar berbaloi dengan apa yang kita dapat. Dah boleh rancang dengan kawan-kawan, dengan keluarga untuk booking dekat sini. Korang wish je Damascus Gate dekat Pulau Melaka tu. Datang. Yeah. Jom.